Menerusi perkongsian seorang individu di laman TikTok miliknya, individu itu ada berkongsi sebuah rakaman video ketika pihak penguasa berdepan dengan para petani dan ahli Parlimen Raub Chow Yu Hui. Dalam rakaman tersebut, ahli Parlimen Raub yang menyebelahi petani yang menanam pokok durian secara haram cuba mengganggu kerja-kerja para penguat kuasa yang ingin memusnahkan beratus-ratus pokok durian yang ditanam secara haram di atas tanah bukan milik mereka. Difahamkan para petani dan ahli Parlimen Raub membantah tindakan pihak penguasa yang ingin memusnahkan tanaman pokok durian milik mereka. Malah, mereka menuntut agar pihak penguasa menghormati perintah mahkamah yang dikeluarkan pada tahun 2023 yang melarang sebarang aktiviti pemusnahan sementara menunggu rayuan. Tularnya perkongsian ini telah meraih perhatian para netizen. Menjengah di ruangan komen, pelbagai reaksi kurang senang diberikan oleh netizen mengenai perkongsian tersebut. Tanpa membuang masa, mari saksikan video ini. Cái nào bên đó bạn? Cái nào bên đó bạn? Kita tak ada rangka, kita tak ada sekarang sini ada. Woi, busuk bohong ah, woi. Woi. Jangan langkah perintah mahkamah, jangan. Angkat bisi kau, woi. Cakap apa, woi? Ini cakap tak ada, bohong ah. Mampu ah. Stop. Stop. Kami pergi meeting dengan Dendi, jangan macam ni. Stop lah, tuan. Wah, angju pakai angju lah, woi. Jangan macam ni. Bagi masa sikit. Semua dapat terbang. Semua macam mana nak cari makan. Ini sudah 60 tahun mereka bukan penceroboh. Jalan macam terbang. Minta apa? Tak payah kita boleh lampas. Kalau macam tu cakap Kita mati. Apa? Tapi itu pokok tak ada salah. Tak boleh tumpah kawasan. Mereka suatuannya tahun. Jadi kita tak ada rangka, kita tak ada sekarang sini ada jangan langkah perintah mahkamah, jangan. Angkat bisi kau, woi. Semua terbang. Cakap apa, woi? Ini cakap tak ada, bohong ah. Pokok tak salah, tak payah terlayan. Stop. Kami pergi meeting dengan Dendi, jangan macam ni. Stop lah, tuan. Wah, angju pakai angju lah, woi. Jangan macam ni, bagi masa sikit. lagi tak cukup Ya, saya tahu, tapi tadi kami sama tengok banyak pokok yang sudah 30 tahun, 40 tahun. Kita berkebun saja, mau kita buat apa? Jangan macam ni. Jangan macam ni, tuan. Saya dapat arahan baru saya. Arahan, you boleh beritahu atasan. Sudah beritahu. Pekebun sedang nak berunding. Saya sudah beritahu tadi. Jangan. Tapi kita tak ada dapat penilaian selain ini. Saya bukan tak duit. Semalam saya jumpa YB kan. Saya tahu, saya tapi semalam kami tak tengok you terbang macam ni 30 tahun, 40 tahun. Saya ingat 4 tahun punya pokok terbang. Kita semua yang kecil Semua dapat terbang. Semua macam mana nak cari makan. Ini sudah 60 tahun mereka bukan penceroboh. Perintah mahkamah ada tulis kebenaran mahkamah. Okey. Dan ini belum COVID lagi ya. Ini ada di sini ya. Okey, so apa saya ambil nama saya kamu cukup. Okey. So okey. So apa-apa yang tanggungjawab, so kami akan refer ke Indonesia bola. Saya pun merujuk surat undang-undang.